Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosli HM hari ini ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai racun pembunuh serangga seperti koya, kutu pesilit, teritip, benar dan lain-lain. Serangga seperti koya, kutu pesilit, teritip dan benar adalah serangga yang agak kebal dengan racun serangga. Racun biasa-biasa tidak mampu untuk membunuh serangga-serangga ini. Serangga ini menghisap cecair daun, terutamanya pucuk pokok. Kesan dari serangan serangga-serangga ini boleh menyebabkan pucuk atau daun pokok menjadi kerekot. Seterusnya, tun besaran pokok terbantut. Antara kandungan racun yang boleh membunuh serangga-serangga ini adalah white oil. Di pasaran terdapat pelbagai jenama yang mengandungi pewaris aktif white oil, umpamanya Alboreal, BRT Sproel dan lain-lain. Agar lebih berkesan, racun white oil ini boleh dicampur dengan racun serangga lain. Contohnya seperti cypermethrin dan lain-lain. Sekian dulu untuk kali ini. Bertemu lagi kita di masa akan datang. Saya Rosli HM. Sekian. Terima kasih.